Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. Selamat datang ke SK Benta Pizzica Studio. Saya, Wafira Safiah, selaku hos anda pada hari ini. Episod kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang semakin mendapat perhatian umum, iaitu bantras buli, ponteng dan salah laku seksual di sekolah. Bersama saya hari ini, tetamu istimewa kita, Inspektor Muhammad Faiz Arif Fauzi dari bahagian jenayah IPD Lipis. Selamat datang Tuan. Sebagai mukadimah, boleh tak Tuan terangkan secara ringkas apakah yang dimaksudkan dengan buli dan apakah bentuk-bentuk buli yang sering berlaku di sekolah? Okey, boleh. Pertama sekali saya kenalkan diri saya dululah. Saya Inspektor Muhammad Faiz Arif Fauzi dan saya bertugas di bahagian sedatan jenayah IPD Lipis. Pertama sekali saya mula bertugas di IPD Lipis sebagai program penyiasat lah. Sekarang saya bertugas sebagai Inspektor Database dan DNA, iaitu dikenali sebagai D13. Tugas saya adalah ambil cap jari OKT dan gambar OKT. Okey, berkenaan dengan soalan tadi, berkenaan dengan buli. Okay, pertama sekali, buli ni kita tahu definisi buli ni adalah menggunakan kekerasan dengan mengasari mangsa dengan cara fizikal ataupun mental. Itu adalah buli lah, dua jenis buli lah, mental dan fizikal. So apa contoh yang fizikal yang selalu kita tengok sekarang ni, yang suka buli ramai-ramai, maksudnya pukul kawan ramai-ramai, itu rumble lah. Kita tengok sekarang, trend sekarang kan. Yang kedua adalah mental. Mental ini kalau kita tengok dari segi mental, kalau kita tengok trend sekarang ni adalah media sosial. Diorang ni akan mengejek kawan-kawan melalui media sosial, kadang depan-depan pun juga. Itulah. Lagi soalan dia? Bentuk-bentuk buli yang sering berlaku di sekolah. Itulah, mental dan fizikal. Bagaimana pula dengan punca-punca yang menyebabkan berlakunya gejala buli Tuan? Punca buli ni boleh dibahagikan banyak bentuk lah. Antaranya adalah didikan ibu bapa tu sendiri. Kurangnya didikan ibu bapa. Jadi ibu bapa juga memain peranan lah dalam mendidik anak-anak supaya tidak menjadi orang yang pembuli. Keduanya adalah pengaruh daripada rakan sebaya, dari kawan-kawan yang cuba untuk mempengaruhi kawan-kawan lain untuk membuli yang mangsa yang lebih lemah. Itu. Seterusnya kita beralih kepada isu ponteng sekolah. Apakah kesan ponteng sekolah kepada masa depan murid Tuan? Okay, pertama sekali, ponteng sekolah ni adalah tindakan yang tidak hadir ke sekolah tanpa sebab lah. Jadi, atau izin yang dimusabah, yang merupakan salah satu disiplin yang serius lah. Jadi kesan-kesan dia pertama sekali berkenaan dengan akademik dia lah. Kalau dia pelatihan tidak hadir ke sekolah, akademik dia akan terganggu lah. Dia akan ketinggalan pelajaran dan pencapaian akademik akan terjejas lah. Yang kedua adalah sosial pelajar. Pelajar akan dimalukan oleh rakan-rakan lain dan tidak lagi dipercayai oleh masyarakat. Yang ketiga adalah masa depan. So, berkenaan dengan masa depan, bila seseorang pelajar tidak datang ke sekolah, masa depan dia akan terjejas dan tidak terjamin lah. Dan apa yang kita tahu, rekod datang sekolah ni adalah penting. Kalau sekolah tidak datang sekolah, rekod yang berterusan akan menjejaskan dia orang punya masa depan lah. Yang kedua adalah masalah sosial. Kita lihat berkenaan dengan isu sekarang, masalah sosial ni semakin serius lah. Bila dia orang tak datang sekolah, ponteng sekolah, mungkin dia orang pergi ke games ataupun tempat-tempat yang tidak sepatutnya pada waktu sekolah. Itu saja. Satu lagi isu yang agak serius dan tidak boleh dianggap enteng, iaitu salah laku seksual di sekolah. Boleh Tuan jelaskan maksudnya secara ringkas?
Jenayah seksual ni adalah perbuatan menyerang dan melakukan kekerasan ke atas individu dengan niat hendak mencabut kehormatan dan merogok atau melakukan hubungan yang bertentangan dengan aturan tabi'i tanpa kerelaan mangsa. Itulah definisi dia lah, seksual. Pada pandangan Tuan, apakah langkah-langkah yang boleh diambil oleh semua pihak bagi mencegah gejala buli dan salah laku seksual di sekolah? Antara langkah-langkah pencegahan yang kita boleh mengelakkan daripada kejadian buli ni berlaku adalah, yang pertama adalah memupuk sikap toleransi dan hormat menghormati. Kemudian menyediakan saluran untuk pelajar mengadu masalah. 3. Memastikan pelajar bebas daripada sebarang pengaruh buruk. 4. Menjadi contoh teladan terbaik untuk pelajar sekolah. 5. Memberikan tindakan dan undang-undang yang lebih berkesan kepada pembuli. Dan yang ke-6 adalah mendidik ilmu keagamaan dan moral. Itu je. Terima kasih atas perkongsian yang amat bermanfaat ini, Tuan. Sebelum kita mengakhiri temubual pada hari ini, mungkin Tuan ada pesanan akhir untuk semua murid? Okey, saya sebagai pegawai polis, saya memberi pesanan kepada semua pelajar-pelajar lah, terutama sekali kepada pelajar-pelajar di sekolah SK Benta lah. Jadi elakkan daripada terlibat dengan gejala buli. Apabila kamu terlibat dengan gejala buli, masa depan kamu akan rosak. Bila dah tangkap, ada terlibat dengan kes polis disebabkan buli, rekod kamu tu sampai bila-bila akan berada dalam rekod polis. Esok kalau nak kerja, kita semak ada rekod polis kena tangkap dengan polis kalau terlibat dengan buli. Yang keduanya berkenaan dengan seksual. Jadi yang pertama sekali saya nak pesan, badan kita ini adalah milik kita dan jangan sekali-sekali benarkan orang lain pegang badan kita, apa-apa anggota badan kita. Yang terutama sekalinya bahagian-bahagian sulit lah, elakkan daripada pegang dan kawal pergaulan antara lelaki dan perempuan. Itu saja. Semoga pembincangan ini dapat membuka mata kita semua tentang pentingnya membina sekolah yang selamat dan bebas dari sebarang bentuk buli, ponting dan salah laku seksual, seterusnya mengelakkan diri daripada gejala negatif di sekolah. Jumpa lagi dalam episod seterusnya di SK Benta Pizzica Studio. Bye semua.